Mana part 2 bang? Jangan sidai pula. Uish, tak ada lah bang. Kita orang tengah siapkan lah ni. Relax lah bang. So hari ni saya akan post video part 2 macam yang saya janjikan semalam. Untuk nampak kelainan sikit lah daripada customer-customer yang pernah restore dengan kita sebelum ni. Dia request kita untuk buat code color Marina Purple. Owner sebenarnya nak maintain je nampak standard. Cuma dish depan ni saya suggest dia buat sebab apa? Sebab dia dah minta kita outspec motor dia jadi 53 kelas 1. So motor dah laju, mestilah brake kena upgrade, betul tak? Bila dah buat warna Marina Purple, tak sah lah kalau tak masuk strap dia ni kan. Stiker dia ni pun bukan yang cat ayam guys. Kita masuk yang original punya. Untuk body part luaran, of course kita masuk yang original juga. Macam seat, L-bar, lampu depan belakang, signal, meter, cover set, kepuk, semualah guys. Sebab tu lah harga dia mahal guys. Full restore macam ni pun boleh cecah 6k. Tak termasuk lagi nak buat outspec 53 kelas 1 tadi. Aku percaya nanti ada pakcik-pakcik bawang kat luar sana akan komen, "Ish, mahalnya buat dengan dia ni 6k." Tapi pakcik, apa yang kita janjikan itulah yang pakcik akan dapat. Tak macam segelintir komen kat luar sana. Bukan saya nak cakap, tapi customer saya sendiri yang beritahu. Motor hantar dah nak dekat 2 tahun tapi tak siap-siap. Alasan tak ada masa, anak sakit, tak habis-habis. Nak murah punya pasal, itulah yang jadi. At the end, bila nak ambil motor tak siap, modal pun dah hilang, barang pun tak nampak bayang. Nak kena keluar modal sekali lagi hantar dekat X-Racing Garage. Betul ke tak betul? Cuba komen mana yang pernah kena. So guys, inilah dia result dia selepas di restorekan motor ES4 ini dekat X-Racing Garage. Daripada motor yang lama tersadai, kita dah buat balik jadi motor yang serba baru. Jom dengar bunyi dia guys. So guys, kalau berminat boleh terus tekan link di bio kami, okey?